Nanti kau masuk rumah tu, okey. Nak cakap yang itu yang pertama lah, yang orang kata apa, yang perjanjian kita sebelum kita ambil toyol tu. Yes. Okey. Yang kedua pula, pada penonton sana macam mana kat cara kita nak kenal pasti apa? Tuan punya toyol ni pula. Anda takkan handsome macam ni. Kita boleh cakap ni kan badan nampak tegap ni, handsome, hidung mancung. Kan? Nampak orang kata lari 10 pusingan tak ada mengah. Kan? Betul ke tuan punya toyol ni? Tuan punya toyol ni dia ada satu ciri dia yang orang lain tak boleh nak tiru. Oh, apa benda? Okey, ini rahsia besar ni. Rahsia Yang besar bomo ni. ni pasal kita desak-desak dia kan. Tok, bagilah Tok cara Tok nak kenal pasti tuan punya Tapi toyol. beritahu depa jangan beritahu ramai-ramai. Geng kita je, Zaman Sebab ni. Kan? Geng Zaman Sebab jangan tahu. Tolonglah Tok Tolonglah. kan. Masa tu dia kata tak boleh lah. Nanti saya punya rahsia pecah. Dia cakap Tok bomo ni. Tok bomo siam ni lah. Tok Cha kita panggil kan. Tok Cha. Alah Tok, sekali je Tok. Saya punya majalah pun bukan hebat sangat. Kita cakap macam tu lah. Cara nak pujuk lah. Kan cakap majalah saya Tok 400,000. Tok pun kan. Masa interview tu ulur dulu. Ulur bagi duit rokok kan apa semua kan. Kalau tidak benda tak dapat. Jadi dia kata macam ni lah Kak, dia kata. Orang owner toyol ni Wan. Dia macam ni Wan Kita terpaksa berdiri sikit Wan. Boleh. Okay. Boleh. Punya toyol ni bila Okay. katakan maghrib masuk katalah 7.30. Pukul 7. Jap, ni kita pakai ni mic ni ya. Pukul 7 dia akan datang. Katakan sekarang ni rumah Tan Sri ni nak pergi rumah banglo ni. Dia akan jalan macam ni Wan. Tangan dia satu akan pegang belakang. Apa dia pegang tu? Dia sebenarnya ada tali tau. Toyol tu. Dia jalan dia bongkok sikit. Walaupun dia tegap macam Wan. Tapi dia bila bawa toyol dia untuk tunjuk rumah-rumah yang dia ni, dia akan terpaksa tunduk sikit.